Assalamualaikum guys. Apa khabar mengkomen semua? Alhamdulillah. Bersua dan bertemu lagi kita dalam channel YouTube Bro Riz kawan. Akhirnya setup terbaru macam ni. Bolehlah nampak sekejap muka aku kan. Aku baru nak try ni setup macam ni pula kan. Selalu aku letak kat sini depan kan. Okay, so seperti korang tengok dalam tajuk, aku nak pergi mengopi kejap dengan rumah. Di mana lagi? Di Janda Baik korang. Teringin terasa nak makan pulut kuning dengan rendang ayam dia tu kan. Padu. Oh, bahagia lagi dan merempit dah dia orang. Okey. Terima kasih pada korang semua kerana sudi support Bro Riz tahun 20. Alhamdulillah. Aku pun channel biasa-biasa je. Mana aku nak pergi aku rekod je lah kan. Lepas tu berkongsi dengan korang. Itu je lah. Alright, untuk videonya hari tu aku dengan Abang T-Mac tu ke border tu, masa on the way balik tu memang ada video. Memang aku rakam pun, tapi tak sampai Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab hujan dekat Taiping. On the way balik tu dekat Taiping tu hujan selebat-lebat je sampai Kuala Lumpur. Lepas tu dengan DJI punya ni kan, jadi aku terpaksa tutup lah. Kalau aku on juga boleh, tapi rosak lah DJI ni. Dah tak bersuara pula kan. Beli memang rosak pula kan. Itulah biasalah. Orang kata apa, ada kelemahan dia, ada kebaikan dia kan. So tak apalah, kita nak rakam dalam waktu hujan malam pun bukan nampak kan. Okay, untuk ride ke border tu lagi adalah footage sikit lah, tak banyak. Kau boleh tengok lah. Alright, aku on sekarang. Kau tengok sekarang. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak balik ke apa? Mana Zan? Kuala Lumpur. Nak balik ke Kuala Lumpur. So rasanya tak ada apa-apa kot. Cuma kita melawat je lah, tengok macam mana. Yeah. Cara masuk hari ni adalah cara untuk kita nak keluar macam mana caranya pula. Sebab dengar jauh kan nak musing nak pergi ke border Thailand tu. Walaupun kita kat Thailand, tapi kita akan musing balik sana untuk nak pergi Chop. Betul. So tadi rumah pun dah jam lah, kau-kau lah. Dan penduduk sini yang jualan makanan akak semua dah bising kak. Jom. Terkesan. Okay. Baik, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aktiviti hari ni tak ada apa. Just kita pergi sarapan pagi tadi, beli barang-barang sikit. Ni nak balik lah. Jadi kau beli apa je? Aku tak ada beli apa pun. Cuma aku beli shampoo je. Shampoo rambut. Aku beli garam. Tu lah. So kita makan dekat Changlun lah. Okay. Boleh juga. Kat Danok ni tak ada yang kena dengan tekak lah. Dia nak pergi 7E ke? Tak ada kan? 7E tak ada. Tak ada kan? Tak ada apa nak beli lah. Yalah. Tengoklah. Okay Zal, keadaan ni Danok sekarang macam mana? Nampak tu selengang-lengangnya tak macam dulu. Ya, betul. Kalau tidak, dulu sini dah penuh lori dah ni. Lori, bas kan? Bas, jalan ujung pun dia dah kereta. tak jam dah. Jalan pun dah tak jam dah. Betul. Aduh. Bila kita nak senang lah kita nak bergerak 10 kilo dalam Danok ni. Betul, selesa. Okey, bila kita dah sampai sini, ambil je kiri. Kita ambil kiri ni, kita terus je. Border yang belah kanan ni, yang Chop dulu ni dah tak ada apa dah. Nampak tu? Zal, sini dulu kita keluar sini. Zal. Nampak ni? Zal. Zal, tengok belah kiri Zal. Dulu kita keluar sini. Ya, sekarang kita masuk sini dah. Border ni dah jadi macam padang terkukor lah. Tak ada apa dah. So kalau ada siapa-siapa nak sewa buat mall ke apa boleh lah ni. Lepas lah.
Betul. Sekarang ni kita nak chop motor kat mana? Ya tak apa, jom kita Kedah. Ni kaunter custom form dulu. Ni. Panjang. Panjang Panjang ceritanya. Panjang yuk. Ramai itulah dia orang cakap tadi, dah pagi tadi dah jam dah. Kak cakap tadi kat kedai makan, ingat tak? Betul. 3 kilometer tapi dia tak tarik sampai keluar. Kan? Yelah maksudnya dia tak tarik sampai ke jalan besar lah. Oh, motor tepi tu. Allah. Mana? Ni. Motor sini. Allah Akbar. Allah, beratur juga. Parking, lepas tu beratur jalan kaki. Aja gila. Banyaklah pula bikers ni. Custom form. Oh, custom form kat situ. Kena parking dulu. Oh, serah custom form sana. Lepas tu kita beratur chop sini. Okey, faham. Jadi balik kan kita boleh ikut shortcut je lah. Tak payah pusing jauh. Tapi kita tengok lah. Kata nak tengok. Tak tengok. Oh, nak tengok boleh. Okey. Boleh juga. Kita tengok lah. Rugi kalau rasa datang tak tengok kan. Ya. So sekarang ni kita pergi ambil custom form. Barang-barang semua ambil dia tak macam dulu dah. Kita custom form, serah je kat situ. Lepas tu kita beratur sini chop. Beratur ni yang PY tu dah lah panas kan. Okey, cari custom form dan kita serah kat sana. Okey, custom form. Aja gila lah dia punya sistem bagi aku. Cara macam ni macam betul-betul melecehkan. Motorsikal? Ya. Okey, terima kasih. Ya. Dia ambil dia scan tak? Dia pegang kat dalamnya scan. Okey lah. Ya, Aku nak beratur kat sini. Nanti kita sama balik. Ajar awal betul lah. Alhamdulillah, kita dah settle lah chop di Danok. Cuma tengok dah, kena beratur. Pisang dulu beratur okey dalam komplek lagi. Orang kata sejuk lah kan kalau kita beratur dalam komplek. Mana kau, Cik? Dia kat depan. Okey, KS ke dah masuk sana? Salah sana. Nak try border sana? Ha? Tengok je dia pusing mana. Kan? Takkan nak congkat. Tengoklah dulu. Jom. Kata nak explore dia. Jom. Oi, belakang ada polis trafik lah. Ya ke? Yang kita Pasport kau mana? situ. Pasport? Ada? Dah lupa pula. Pergi Malaysia kan nak chop lagi. Pusing juga ah. Memusing juga. Agaknya ni dulu kebun kot ni yang nak buat jalan ni. Mungkin lah dia ambil dari tanah ni. Oh, tak boleh cawangan. Ni yang kata bawah, masuk bawah tu, bas. Oh, kita kena masuk bawah lah. Kenapa Ini pula? truk. Ini truk. Boleh je U-turn depan tu. Ke tu Malaysia. Dia tak boleh masuk kan? Tu nampak. Dia suruh ke bawah.
Yelah dia ingat kita nak terus, kita nak return. Betul kat mana? Depan ada roundabout. Aku tengok TikTok tu, dia kata ada roundabout. Oh ya ke? Oi, ni kau hujan lebat ni banjir ni bawah ni. Tahu tak apa. Sistem pembaritannya confirm tu. fail eh. Kutu Malaysia. Oh ni dia border baru dia. Kosong. Dah ambil gambar je. So. Lawa lah. Nampak? Border baru dia. So. Panjang sampai ke sana. Tapi stay beratur kat tu, motor semua tu. Allahu Akbar. Kan? Stay beratur juga. Aduh. Cik, kau ambil gambar daripada belakang macam ni kan? Gambar aku belakang, lepas tu kau tangkap macam tu. Dah. Lentang kan? Dah. Dah. Kita buat tanam tu. Jom. Jap. Dia beratur Syed. Nampak? Baik gambar? Nampak. Ngam. Jap. Dah. Sekejap. Oh, Ni aku buat lawa. video ni. Buat video. Jap. Oh, lawa. Okey, tunjuk. Ya. Okey, dah. Ngam. Ada. Mana? Return balik lah. Kalau terus kan kita pergi masuk yang border baru tu. Tak tahu. Motor parking sini ke? Cok sini juga motor. Parking sini, lepas tu Tak. masuk dalam jalan kaki je. Tu motor situ. Tak tahu ke? Dia tulis tak motor? Oh, Boleh motor ke? sana ujung. Oh. Tu ujung sana, masuk ujung sana terus je. Ni kalau nak pergi ke Anyai terus ya. Ni hanya itu pasal. Kan? Tapi leceh lah kan. Oh, lisan. Macam kat border Laos lah. Border Laos macam ni lah, dia Tu panjang. Tu motor tu pun apa tak? Pergi checking. Tu T-Max ya? Kau tengok tak tadi pasport tu, cop tak? Dah, cek. Yang staff yang cop tu kau tengok tadi? Cek, tengok. Dia ambil RM2. Dia kata berambus. You go to hell, dia kata. You go to hell. Oh, Tuhan, you brother. Aduh. Nyemak dia kata datang Malaysia Thailand. Pergi berambus balik Malaysia je. Yang makan kedai tasi tu dalam ni kan? Ni kat Buku Sawit ni bawah ni. Bawah tu. Yang sawit tu. Tapi kesian lah kan, 3-4 orang ke kedai merungut tadi kan. Kesian lah. Bagi mampus kan dia orang. Dia mampus lah. Dah pandai kan apa. Dah elok border kat situ, kau bantai lah buat kat sini. Kiri sekali. Kiri sekali. Cek ke? Betul. Panas. Assalamualaikum. Jajak. Terima kasih. Assalamualaikum. ADK tu. Oh ya ke? Oh, ni ada supaya settle lah Zal. Oh ya. Ni nak pergi ke kan, Malaysia. Kedah. Oh, itu ADK tu. Dia tahan tu. Dia buka visor tu. Macam cepat. Dia tengok muka kan. Ya. Okey, jalan je. Itulah dia tengok ini orang tu. Macam Ini orang tu pun isap dadah apa je. Dia kata jalan tu. macam pakcik tadi tu harus tu. Kan pakcik tu ni. Tapi dia tak nak minum tak ada masalah. Pakcik tadi apa dia
beraban dengan kau. Aku malas nak layan. Dia minum mampu. Ya. Tapi tak ada mampu. Tapi minum lah kita. Ke Malaysia. Welcome juga. Kita tengok atas tu. Oh. Welcome to Malaysia. Oh, tapi kesian lah lori. Kau tengok lori. Oh. Gila babi lori. Lori pula yang jadi yang jadi sawan. Oh. Weh, masak lori tu. Oh, nanya. Tapi itu semua lori Thailand kan? Nak pergi masuk Thailand balik. Bukan lori Malaysia kan? Bangkok. Oh, bisa nolak. Bisa nolak. Oh, tak ramai alhamdulillah. Okay, jom. Tapi dekat sini pun ada ADK ke tau? Kat depan ni. Kadang ADK, kadang ni polis. Kat sini tak ada dah. Tak ada.